Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan menerangkan berkaitan ketaksiran pendidikan iaitu pembinaan JSU. JSU adalah singkatan kepada jadual spesifikasi ujian. Kita pergi kepada konsep JSU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Farhana binti Muhammad Khalil. Nama saya Nurul Fatin Atira binti Muhammad Azizi. Saya Hadi Syazika binti Marikan. Saya Nurul Atira binti Nur Azmiyah. Saya Aina Mardiah binti Halibi. Saya Raisa Raja binti Azman. Dan yang terakhir, saya Syazani binti Zaman. Baiklah, kita pergi kepada konsep JSU. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep JSU ialah adalah satu dokumen penting yang digunakan dalam penyediaan ujian bagi memastikan keselarasan dengan objektif pembelajaran dan dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran JSKP. Penggunaan JSU di sekolah digunakan dalam ujian pentaksiran sesi pembelajaran, dalam ujian akhir pembelajaran dan berkaitan dengan seterusnya. Apakah tujuan JSU dirangka dan dibuat di sekolah adalah panduan kepada guru dalam membina soalan ujian secara sistematik, adil dan menjurus dalam pembelajaran. Dan ia terdapat guru haruslah mencari topik yang bersesuaian dengan jenis ujian. Yang kedua, kepada elemen yang hadir dalam JSU. Yang pertama adalah hasil pembelajaran yang ingin dinilai, bentuk soalan objektif ataupun subjektif, tahap kesukaran soalan dan penentuan markah untuk setiap bahagian. Jadi dalam setiap soalan itu terdapat banyak jenis soalan seperti objektif ke subjektif, sifat kosong, bulat dan warna dan sebagainya. Baiklah, kita pergi kepada peranan JSU pula. Yang pertama adalah memastikan keterwakilan topik yang adil supaya setiap kandungan silibus diuji secara menyeluruh dan seimbang sejajar dengan objektif JSU. Dan untuk kita membina JSU ni, kita perlu merujuk kepada JSKP. Teruskan kepada langkah pembinaan JSU. Terdapat 4 langkah pembinaan JSU. Yang pertama adalah mengenal pasti objektif pembelajaran. Sebelum kita nak membina JSU, kita kena kenal pasti objektif pembelajaran yang kita ingin capai berdasarkan kesempatan pelajaran dalam pendidikan Islam iaitu DSKP. Yang kedua, penentuan pemberatan. Penentuan pemberatan ini berdasarkan kepada kepentingan isi kandungan dan jumlah peruntukan masa yang diberikan untuk mengajar satu topik. Topik yang lebih lama, yang makan masa yang lebih lama akan diberikan soalan yang lebih banyak. Ini akan menjamin keadilan dalam soalan yang diberikan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pembinaan soalan. Dalam pembinaan soalan, kita menggunakan tahap taksonomi Bloom. Yang yang pertama adalah mengingati, yang kedua memahami, yang ketiga adalah mengaplikasi, yang keempat adalah analisis, yang kelima penilaian dan yang terakhir sekali adalah mencipta. Baiklah, melalui tahap kesukaran ini kita mengikuti tahap belajar dan juga objektif pembelajaran. Baiklah, seterusnya yang terakhir adalah pengiraan bilangan soalan. Untuk pengiraan soalan, kami menggunakan contoh yang telah diubah suai daripada sekolah SMK Pandan Indah, Ampang. Baiklah, yang pertama kita pergi tengok kepada konteks. Konteks ini kami mengambil daripada standard pembelajaran iaitu DSKP. Dan ini adalah tahap-tahap penguasaan yang diambil daripada taksonomi Bloom. Dan setiap tahap-tahap tersebut hendaklah mempunyai kesamarataan dalam soalan tersebut. Dan setiap soalan tersebut haruslah mempunyai kesamarataan dalam soalan, iaitu daripada TP1, TP2, TP3 dan TP4, TP5 dan TP6. Kita akan lihat contoh untuk soalan yang kebiasaannya dilaksanakan di sekolah sebagai peperiksaan. Yang pertama adalah kita tengok soalan aneka pilihan iaitu ABCD. Seterusnya adalah soalan contoh dan kemudian adalah soalan essay.
Terusnya kita beralih pula kepada contoh soalan dan justifikasinya. Okay, baiklah. Contoh soalan pertama, kita dapat lihat soalan ini merupakan soalan daripada C1 mengikut taksonomi Bloom. Ia hanya untuk menguji kefahaman pelajar dengan mengingat. Bentuk soalan pula ialah soalan objektif, aneka pilihan, alif, bata, sub. Dan ia adalah merupakan kemahiran berfikir arah rendah. Okey, bagi contoh soalan yang kedua, ia merupakan C1 juga kerana ia hanyalah untuk mengingat sahaja, dan jenis soalan pula ialah soalan objektif respon, iaitu isi tempat kosong format salah betul. Kalau kita tengok dekat soalan tu hanya tulis sama ada itu betul atau salah, dan sama juga ia merupakan kemahiran berfikir aras rendah. Dan soalan ketiga ni merupakan soalan C2 dalam taksonomi Bloom, iaitu memerlukan pelajar untuk memahami perbezaan antara dua perkara. Kalau tengok di soalan, perbezaan merupakan keyword penting dalam menentukan ia merupakan C2. Jenis soalan pula adalah soalan subjektif struktur. Ia arah sederhana. Dan kita pergi pada contoh soalan yang seterusnya. Kita lihat pada soalannya. Kedudukan imam jika solat berjemaah 2 orang dan diberi 4 aneka pilihan jawapan. Ia merupakan C yang kedua, sebabnya pelajar perlu memahami tentang konten kandungan topik, iaitu kedudukan imam dan makmum dalam solat. Dan soalan objektif aneka pilihan adalah contohnya dan dia merupakan arah sederhana. Kita pergi pada contoh yang seterusnya. Kita lihat soalannya, jelaskan aplikasi. Jadi keyword dekat soalan ni adalah aplikasi praktikal bagi kedua-dua jenis makmum dalam solat berjemaah. Arah soalan ni adalah hebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dan merupakan C3 dalam taksonomi Bloom, kerana memerlukan pelajar untuk mengaplikasikan kandungan pembelajaran. Contoh yang seterusnya. Contoh soalan, huraikan kaitan antara solat berjemaah dengan usaha pembentukan masyarakat Islam yang bersatu padu. Daripada soalan tersebut, kita dapat lihat keyword huraikan kaitan. Jadinya, dia merupakan C4 yang memerlukan pelajar untuk menganalisis sesuatu perkara. Dan ia merupakan soalan subjektif essay dan arasnya adalah hebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Kita lihat kepada skema jawapan yang telah disediakan ini adalah sebagai panduan kepada guru untuk menyemak jawapan murid-murid. Sebagai contohnya, untuk A adalah soalan objektif, iaitu soalan aneka pilihan yang merangkumi tahap penguasaan yang berbeza. Yang ini kita tengok untuk soalan objektif adalah tahap penguasaan 1 mengikut taksonomi Bloom, iaitu mengingat. Jadi sekiranya pelajar dapat menjawab soalan untuk objektif ini, maka mereka telah melepasi tahap penguasaan 1. Seterusnya kita lihat kepada soalan struktur. Soalan struktur ni kebiasaannya adalah mengikut tahap penguasaan 2, iaitu pemahaman. Jadi sekiranya pelajar dapat menjawab soalan yang disediakan ini, maka mereka telah melepasi tahap penguasaan 2. Secara keseluruhannya, skema jawapan ini mengandungi tahap 1 sehingga tahap penguasaan 4. Tahap penguasaan yang pertama adalah mengingat, tahap penguasaan kedua adalah memahami, tahap penguasaan ketiga adalah mengaplikasi, tahap penguasaan 4 adalah menganalisis. Jadi berdasarkan skema jawapan ini, ianya sebenarnya membantu dalam menentukan tahap penguasaan seseorang murid tersebut dan dijadikan sebagai panduan bagi guru. Untuk berdasarkan topik yang saya pilih ialah bab fikah, tajuk solat jemaah, tingkatan dalam topik yang kami pilih iaitu solat berjemaah, iaitu tingkatan 2, terkandung dua standard, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan mengandungi merumus kefahaman tentang solat berjemaah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, standard pembelajaran. Standard pembelajaran terkandung menyatakan maksud, hukum dan dalil solat jemaah. Yang kedua, menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Dan yang ketiga, menjelaskan perbezaan antara makmum muafiq dan makmum masbuk. Kesemua soalan
membina daripada DSMB dan Terengganu Standard Government